Ingat tak satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Dalam tu ada sahabat Mus'ab bin Umair. Antara yang Nabi sebut 3 benda yang Nabi bimbang berlaku pada umat akhir zaman. Yang Nabi bimbang ialah pada waktu pagi kamu dalam keadaan berpakaian yang lain, bila waktu petang kamu dalam keadaan berpakaian yang lain. Pagi baju lain, petang baju lain. Pertama. Yang kedua, bila kamu makan sesuatu makanan, bila dihidangkan satu-satu makanan, tak ada habis lagi makan ni, datang hidangan kedua. Baru nak makan hak nombor 2, tak ada habis lagi, mari hidangan ketiga. Lauk pauk zaman kamu penuh dengan kemewahan. InsyaAllah tak kebulu. Yang ketiga, Nabi kata kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana orang-orang memasang kelambu pada Kaabah. Baik, 3 benda. 3 benda ni adalah kewajipan dalam hidup seseorang, bukan keperluan. Hari ni kereta tak wajib, perlu saja. Tak ada kereta pun tak apa. Tapi hak Nabi sebut, hak Nabi bimbang ni benda wajib. Pakaian, makanan dan tempat tinggal. Tengok betul-betul clue bagi. Tengok pasal pakaian. Satu masa Nabi kata kamu pagi-pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Betul. Lah ni kita nak pergi kerja. Hang uniform hang, aku uniform aku. Hang jaket hang, aku jaket aku. Balik kerja, bila waktu tengah hari kita mandi, agak-agak pakai uniform tu lagi ke baju lain dah? Baju lain dah. Kadang-kadang petang tu nak keluar Tesco beli lauk ke Jaya beli lauk, baju lain pula. Malam datang masjid, baju lain pula. Nak Nabi bagi clue, pagi lain, petang lain, kita lebih daripada clue. 4 kali tukar, 5 kali tukar. Nak cakap Allah limpahkan kepada umat akhir zaman kemewahan, kekayaan, kesenangan. Bak makan tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tengok kita makan lah ni, sekurang-kurang ada berapa lauk atas meja kita? Paling common lah bang. 2, 3 lauk. Hak bahagian berkuah, hak bahagian goreng, hak bahagian sup. Hak orang mewah, hak orang kaya. Kaya makan cara kaya, miskin makan cara miskin, tak kebuluk. Lepas tu yang ketiga, kamu akan hias rumah kamu. Macamlah orang-orang sedang meletakkan kelambu Kaabah pada Kaabah. Dia hias rumah dia macam-macam. Benda ni benda kewajipan. Hari ni bab pakaian. Kalau tak ada pakaian, kita bertelanjang. Kena ada pakaian, benda wajib. Kita hari ni makan minum. Kalau tak makan tak minum, kita mati, benda wajib. Kita hari ni perlu rumah, tempat tinggal. Senang nak berehat, senang nak tukar pakaian, senang nak bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Tak kira lah hak kita mampu ataupun sewa. Benda tu semua wajib. Jadi kata sahabat apa? Kalau demikianlah berlaku pada zaman kami, alangkah baiknya. Pada waktu tu kami tak perlu lagi fikir pasal nak cari rezeki, sebab semua dah melimpah ruah. Kami hanya berfikir nak buat amal ibadat saja. Tengok clue. Weh, kalaulah baju tu boleh tukar Rasulullah, makan pun tak ada sabih hak ni mari hak ni, rumah pun mewah perkakah dalam dia, kami tak perlu fikir dah nak cari rezeki. Hak kami fikir bila semua mudah, kami nak buat amalan. Nabi kata tidak, keadaan kamu hari ni lebih baik daripada keadaan di masa yang aku sebutkan tu. Betul atau tidak Nabi kata ni? Sahabat dulu pakaian selai, pakaian 2 lai, tahajud tak tinggal. Kita hari ni pakaian 5 almari, lepas ke tak tahajud 2 rakaat? Lepas ke tak? Pakaian 5 almari, tahajud 2 rakaat, tak lepas. Makanan 14 jenis, duha 2 rakaat, tak lepas. Rumah macam-macam ada dah, panas aircon. Nak makan ada lauk, nak minum ada jus, nak basuh ada mesin basuh, nak tengok hiburan TV ada. Semayang sunat agak-agak 4 rakaat lepas ke tak? Tak lepas. Mana kata janji-janji tadi kalau semua senang kami nak buat amal? Bohong. Azhar ataupun tarikh ataupun tirah ini bin Nahur. Bin Nahur. Kemudian bin apa? Bin Nahur bin Ra'u. Bin Falikh bin Abir. Bin Falikh bin Abir, moyang dia tu.
Lepas bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ibrahim adalah keturunan daripada Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi salah satu moyang dia tu bernama Abir. Abir. Okey. Baik, untuk mengemaskan hujah dan dapatan ini, jadi kita kena letak Al-Quran di tepi dulu. Maksudnya bukan tak mau guna Quran. Jadi kita guna apa yang disebutkan oleh Taurat. Pertama kita harus faham Taurat ataupun tanah ni disebut Taurat 5 atau juga Taurat Musa atau juga Pentateuch. Kenapa Taurat 5, Taurat Musa, Pentateuch ni? Sebab dia ada 5 buah buku. Pertama ialah the Book of Genesis. Yang kedua, the Book of Exodus. Yang ketiga, the Book of Leviticus. Yang keempat, the Book of Numbers. Dan yang kelima, the Book of Deuteronomy. Jadi biasanya kita menyebut the Book of Genesis tu ialah kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian, fasa ke-14 ayat ke-13. Siapa yang biasa dan mahir merujuk kitab Taurat boleh buka apa ayat yang saya maksudkan dan fasal yang saya maksudkan. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, the Book of Genesis, kitab Kejadian, fasa ke-14 ayat ke-13 menyebutkan Abram orang Ibrani. Abram orang Ibrani. Merujuk kepada siapa Abram tu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita tengok kepada apa yang menjadi hujah kita atas Abir, nenek moyang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, boleh menggunakan kitab yang sama, Perjanjian Lama, the Book of Genesis, kitab Kejadian. Fasa ke-10 ayat 21 ada Abir, ayat 24 ada Abir, ayat 25 ada Abir. Dan juga boleh merujuk kitab Kejadian fasa ke-11 di antara ayat 14 hingga ayat 17 juga berbicara mengenai Abir. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat ialah ada dapatan daripada kajian-kajian sejarah yang menyebutkan rujukan-rujukan lama atau kita sebut rujukan-rujukan kuno, bahawa Ibrani juga disebutkan di dalam catatan Mesir kuno ataupun di dalam catatan Asyur Babilonia dengan istilah Abiru ataupun Khabiru. Jadi Abiru ataupun Khabiru ni dinisbahkan pada siapa? Segolongan orang-orang Badui. Orang Badui daripada kabilah Ibrani ni, yang dinisbahkan daripada keturunan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini dapatan daripada Mak Saleh. Seterusnya yang lain, ada yang mengatakan makna Ibrani ini ialah orang asing ataupun keterasingan bangsa. Dia adalah bangsa yang terasing. Ini terkait dengan sejarah bangsa Bani Israel itu sendiri. Ini boleh rujuk juga Perjanjian Lama. Dalam kitab yang sama, The Book of Genesis, kitab Kejadian. Buka fasal 39. Ada ayat 14, ada ayat 18. Boleh juga buka kitab Kejadian fasa 14 ayat 21. Boleh juga buka buku yang kedua, The Book of Exodus, Keluaran tu. Fasal pertama ayat 1 hingga 19. Jadi ini adalah merujuk kepada kaitan bangsa asing dan keterasingan bangsa tadi. Tu lebih kurang riwayat-riwayat, dapatan-dapatan kajian sejarah penisbahan kalimah Ibrani. Tu yang pertama. Lagu mana? Pening ke? Ni baru satu istilah ni. Okey, jadi kita nak faham. Jadi nisbahnya lagu mana? Jadi Ibrani ni selalu dinisbahkan dengan apa? Dinisbahkan dengan bahasa. Baik. Seterusnya yang kedua,
kita nak memunculkan istilah Bani Israel dan kita nak memunculkan istilah Yahudi. Selepas Nabi Allah Ibrahim, dalam sejarah kita belajar lebih kurang, maklum bagi kita, isteri pertama Nabi Allah Ibrahim siapa? Sarah. Isteri kedua Hajar. Baik, melalui Sarah, Nabi Allah Ibrahim dikurniakan seorang anak. Nama dia Ishak, seorang nabi dan rasul. Manakala menerusi Hajar juga dikurniakan seorang anak yang diangkat Allah menjadi nabi dan rasul, iaitu Ismail. Dalam sejarah, siapa yang lahir dulu ni? Ismail ke Ishak? Ismail yang lahir dulu, kemudian barulah Ishak. Ishak tu pun lahir dalam keadaan yang agak luar biasa, kerana pada waktu tu usia Nabi Allah Ibrahim dah lanjut, dah berusia tua. Manakala Sarah pula terkenal sebagai seorang wanita yang mandul. Jadi tetap diberikan kurniaan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ni kita dah ada dua jalur. Yang satu masa, dua-dua ni akan mengeluarkan bangsa yang besar. Satu Bani Israel, yang kedua Bani Ismail. Baik, daripada Nabi Allah Ishak berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Batuil. Rifqah binti Batuil. Rifqah bahasa Arab. Kalau Inggeris, Rifqah ni apa? Bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Sebab kan dalam Bible kita akan jumpa pengistilahan nama yang ditukar ke Inggeris. Kalau Adam, dia jadi apa? Tulisan sama, sebutan lenggok tu Adam. Idris saya pun tak tahu Idris apa. Kalau Noah. Kalau Hud, H-E-D. Saleh, Shilah, S-H-E-L-A-S, Shilah. Kalau Ibrahim, Abraham. Kalau Ismail, Ismailah. Kalau Ishak, Isaac. Okey. Baik, isteri dia Rifqah tu kalau dalam bahasa Inggeris Rebecca. Rebecca. Baik. Berkahwin dengan Rebecca, Allah mengurniakan kepada Nabi Ishak ni anak kembar. Anak kembar. Pertama, abang yang sulung nama dia Aish ataupun disebut Aisu, E-I-S-U. Manakala adik kembarnya ialah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi kena tahu dan faham dalam sejarah, Nabi Allah Yaqub tu lahirnya kembar bersama abangnya yang bernama Aish. Sebelum terlupa saya nak sebut, kalau tadi Nabi Lut disebut 27 kali, Nabi Ishak disebut berapa kali? Nabi Ismail 12 kali, Nabi Ishak 17 kali. Ismail 12 kali, Ishak 17 kali disebutkan dalam Al-Quran. Baik, selepas itu ada Nabi apa? Nabi Yaqub tadi. Inilah kita akan memecahkan kata kunci, sebab Nabi Yaqub inilah yang digelar sebagai Israel. Nabi Yaqub pula disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Satu kali lebih berbanding dengan bapa dia. Siapa dia? Ishak 17 kali. Baik. Daripada Nabi Allah Yaqub inilah, kemudian Nabi Yaqub berkahwin. Panjang cerita dia. Dia berkahwin. Berapa isteri Nabi Yaqub? Isteri Nabi Yaqub ada berapa? Angkat sekali lagi bang. 4. Betul lah tu, 4. Ni ikut sejarah Taurat, isteri yang pertama Lia. Isteri yang kedua siapa? Rahil. Lia dengan Rahil punya hubungan yang dekat. Lia tu kakak, Rahil tu adik perempuannya.
Jadi dalam syariat terdahulu tak jadi masalah, tak jadi problem seorang kakak dikumpulkan sekali dengan seorang adik. Kalau zaman kita jangan buat hal. Boleh nak kahwin dengan adik, tu pun kena lalui dua benda. Pertama, selepas kakak diceraikan, atau yang kedua, selepas kakak meninggal. Nak kahwin, kahwinlah. Tapi untuk kumpul sekaligus dan serentak, sudah terbatal syariat tersebut. Jadi selepas dia nak berpindah balik ke Palestin, sebab isteri Nabi Allah Yaqub alaihi salam ni dia kembali kepada bumi nenek moyang dia di Faddam Aram. Bumi Faddam Aram, bumi siapa? Bumi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum berangkat dia dibekalkan dengan dua orang pembantu. Yang pertama bernama Zalfah, yang kedua ialah Balha. Yang akhirnya kedua-dua pembantu ni pun dinikahi oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi semua ada berapa? Ada 4. Ada 4. Baik. Daripada 4 isteri inilah yang akan melahirkan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Isteri yang pertama melahirkan 6 orang anak. Raubin, Syamun atau disebut Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuza, yang kelima Izakar atau disebut Yasakhir, dan yang keenam Zabulun. Ingat tak? 6 berapa? Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar ataupun Yasakhir, Zabulun. Tu isteri yang pertama Layah. Manakala isteri yang kedua Rahil, ini adalah ibu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan adik dia yang bernama Bunyamin. Jadi yang ni antara yang meninggal awal kerana isteri Nabi Allah Yaqub yang nama Rahil, mak Nabi Yusuf ni meninggal selepas melahirkan adik dia Bunyamin. 6 campur 2 berapa? 8. Kita nak berapa lagi? 4 lagi. Isteri yang ketiga Zalfah melahirkan 2 orang anak, Jad dan Ashir. Jad dan Ashir. Manakala Balhah melahirkan 2 lagi anak, iaitu Dan. Nama dia memang Dan. Dan sebab saya nak sebut Dan pula lepas tu kan. Dan Naftali. Jadi Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir dan Naftali. Tak ada anak perempuan ke? Ada. Dalam rekod mereka, anak perempuan ada seorang yang bernama Dinah. Anak perempuan ni daripada isteri mana? Daripada abang hak 6 orang. Isteri pertama tu ada seorang anak perempuan nama Dinah. Baik. Jadi 12 orang inilah yang dikenal sebagai Bani Israel. Bani bermaksud anak-anak Israel, kembali merujuk kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi persoalan dia, macam mana boleh berlaku pertukaran daripada namanya yang asal Yaqub kepada penisbahan nama Israel. Baik. Kalau kita mengikuti sejarah sebagai contoh, penggunaan nama Israel ni boleh berlaku di antara kurun ke-18 hingga ke-19 sebelum Masihi. Ini bermula zaman Nabi Allah Yaqub tu sendiri. Kalau rujuk kitab Taurat, tuan-tuan akan boleh tengok di dalam perjanjian lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal 32. Ini penting. Pasal 32 bermula ayat 24 sampai ayat 32. Di situ diceritakan apakah peristiwa yang berlaku sehingga kan Nabi Allah Yaqub ditukar kepada Israel. Berlaku peristiwa apa? Peristiwa Nabi Allah Yaqub bergusti. Bergusti dengan seorang lelaki. Ikut tafsir mereka, ada kata lelaki itu hanya malaikat, dan lebih jauh ada kata lelaki itu sendiri adalah Tuhan Yahweh. Jadi Nabi Allah Yaqub bergusti lawan siapa? Lawan Tuhan. Akhirnya menang. Walaupun paha dia sendiri patah ataupun terseliup.
Sebab itulah Nabi Allah Yaqub mengharamkan atas diri dia makan tulang pangkal daging unta bahagian tulang pangkal tu. Maksudnya unta bahagian tulang pangkal tu diharamkan atas diri dia. Disebabkan peristiwa tersebut. Baik, atas dasar itulah engkau selepas ini jangan sesekali dipanggil dengan nama Yaqub tetapi dipanggil dengan nama Israel, kerana engkau telah mengalahkan Tuhan dan telah mengalahkan manusia. Jadi Israel. Baik, walaupun cerita ini bagi kita dari sudut logika dan rasional nampak apa? Nampak dongeng. Di sudut kita nampak dongeng dan ada unsur-unsur yang berbau khurafat. Walau bagaimanapun mereka berpegang dengan kisah ini disebabkan kisah ini dimuat di dalam kitab suci mereka. Sebab Taurat ni kitab yang diimani, diyakini, dipercayai oleh mereka. Jadi mereka akan gunakan ayat-ayat ataupun firman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi bagi kita orang Islam, kita nampak tu lebih kepada dongeng dan lebih kepada khurafat. Baik. Seterusnya perlu kita lihat kepada konteks ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks ayat Al-Quran, cuba tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kullu ta'am hillan li bani Israel. Semua jenis, semua bentuk makanan asalnya halal ke atas Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali apa yang telah diharamkan pada Israel atas dirinya sendiri. Pertama daging tadi, yang kedua susu unta. Dia haram tu atas konteks lah. Ada kata penyakit, ada kata peristiwa tu. Tapi bukan untuk orang lain, untuk diri dia, min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan kitab Taurat. Maknanya kitab Taurat ni pada nabi yang terkemudian, Nabi Musa. Jadi berpandukan ayat ni dan berpandukan tadi, kita dapat lihat bahawa penisbahan kalimah Israel dalam Al-Quran kita tidak mempunyai asas. Bukan ayat Quran tu tak ada asas. Maksudnya asas kepada penceritaan yang depa macam tadi tu. Maksudnya sebab-sebab, peristiwa, apa reason, apa clarify yang berlaku menyebabkan nama Yaqub jadi Israel tak ada diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tengok kepada hujah depa dalam kitab Kejadian ayat 32, 24, 32 tadi. Tetapi di sini kita dapat lihat sesuatu. Apa yang mereka mahu munculkan sebenarnya ialah sifat resis. Sifat resis untuk mereka menaikkan Bani Israel itu sendiri. Maksudnya dengan kata lain, mereka cuba mengekang dan menghadkan, buat limitation. Bahawa Bani Israel ni punya keistimewaan tertentu. Yang mereka nak sekat apa, yang mereka nak had apa, yang mereka nak limitation apa, keturunan yang sebelah satu lagi. Iaitu nak menjatuhkan dan merendahkan martabat keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dengan meletakkan dia punya apa dia? Dia punya resis, dia punya kebanggaan, dia punya keunggulan hanya melalui jalur dan salasilah ini sahaja. Selepas peristiwa itulah baru muncul Bani Israel, bangsa pilihan Tuhan. Perjanjian Tuhan hanya dengan Bani Israel. Janji Tuhan hanya dengan Bani Israel. Keluar dah permainan-permainan seperti ini. Sebab dia nak cuba close up dan dia nak cuba hadkan apa? Hadkan penurunan wahyu, hadkan konteks Nabi-Nabi dan Rasul cuma melalui jalur belah ni saja. Dan sebab tu bila melalui Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad, mereka tanpa segan silu menolak kenabian dan menolak kerasulan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada agenda daripada peristiwa tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh ahli kaji sejarah dengan istilah, iaitu myth of origin. Pernah dengar istilah ni?
myth of origin, atau juga ada ahli sejarah yang menyebut apa dia? Etiological myth. Dia ni apa? Dia ni ialah untuk create reason, untuk cipta sebab atas terjadinya sesuatu peristiwa ataupun terjadinya sesuatu tradisi. Jadi mereka kena pegang kisah tu, walaupun di sisi kita dianggap tak masuk akal, dianggap tak rasional, dianggap tak logik, dianggap berbau unsur dongeng dan khurafat. Kerana nak legalkan benda tu, mereka masukkan dalam kitab mereka dan mereka kena mempercayai dan mengimaninya. Okey, selesai di situ. Tentang Israel. Jadi Israel ni siapa? Israel Nabi Yaqub. Ikut kitab mereka. Dan Al-Quran pun menyebut dengan kalimah Israel dan juga Bani Israel. Israel tu Yaqub, Bani Israel tu anak-anak Yaqub yang 12 orang tadi. Baik. Satu lagi ialah, bila kita baca di dalam tafsir, contoh terutama berkaitan surah Al-Baqarah ayat 40. Siapa ingat? Ya Bani Israel azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Seruan daripada Allah, wahai Bani Israel. Kalau tuan-tuan baca tafsir, seruan ni untuk siapa? Seruan ni untuk siapa? Dah panggil Bani Israel, mesti Bani Israel. Sedangkan kepenggunaan kalimah Bani Israel ni dah tak berlaku pada zaman ayat ni diturunkan. Ni nanti saya pegang ayat ni, nanti kita bahas malam esok. Cuma nak bahasnya, yang diseru dalam ayat ni ialah Yahudi-Yahudi yang berada di kota Madinah, hak hidup sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi diseru dengan kalimah Ya Bani Israel, wahai anak-anak Bani Israel. Kenapa saya sebut demikian? Sebab di dalam history ataupun sejarah, kepenggunaan ni dah tak berlaku. Sebab dalam kitab-kitab sejarah, bila Nabi berhijrah selalu disebut dengan terma apa? Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Dah ada kepenggunaan kalimah Yahudi di depan. Dia tak sebut Bani Israel Quraizah, Bani Israel Qainuqa, Bani Israel Nadir. Disebut dengan kalimah Yahudi. Tetapi bila nak seru dalam ayat ni, Ya Bani Israel, ada pemaknaan dia. Sebab ini adalah seruan terakhir kepada mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah dan mengubah prinsip kehidupan mereka. Selepas ni, kalau mereka tak mau berubah juga, tak mau bertaubat juga, maka berlakulah kutukan dan laknat Allah atas mereka. Ni peluang terakhir. Sebab apa? Sekarang kamu tengah hidup pada Nabi dan Rasul terakhir. Muhammad duk ajak kamu, Muhammad duk seru kamu, supaya kamu mengingati kembali sejarah nenek moyang kamu. Kalau tak mau dengar juga, habislah peluang lepas pada ni. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain. Kita perlu tengok timeline tu. Kadang-kadang kita baca, bunyi Bani Israel sezaman. Bunyi Bani Israel sezaman. Ada yang ketika Allah mengungkapkan kalimah Bani Israel ni, ialah yang berlaku ketika yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada ketikanya bukan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Contoh dalam Al-Baqarah juga. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum wadkhulul baba sujjada. Dan ingatlah ketika kami memfirmankan kepada mereka supaya memasuki kota ini, memasuki bandar ni. Ni Bani Israel zaman siapa ni? Fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah apa saja di tempat mana pun yang kamu sukai dengan seenak-enaknya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kamu melalui pintu gerbangnya. Ni Bani Israel pada masa ni, ayat ni tuju pada bawah pemerintahan, bawah naungan siapa ni? Bukan Nabi Musa dah.
Bukan Nabi Harun dah, tapi bawah Nabi Yusha bin Nun. Ni hak selepas mereka menang perang dah ni. Jadi Allah memerintahkan mereka masuk dalam kota tersebut. Nabi Musa duduk mana? Wafat dah. Nabi Musa duduk mana? Nabi Harun duduk mana? Wafat dah. Sebab kebanyakan daripada mereka yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun telah diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Sebab sesak padang teh berapa puluh tahun? 40 tahun dah. Jadi hak kebanyakan yang tua-tua, yang ingkar-ingkar tu habis mati dah dalam tempoh tersebut. Jadi dah lahir generasi baru yang jadi pengikut kepada pemimpin mereka, iaitu Yusha bin Nun. Zaman Nabi Yusha itulah mereka sanggup untuk berperang. Kalau tak sanggup lagi, agak-agak berapa lama lagi nak disesatkan oleh Allah di padang teh yang sama. 40 tahun ni cukup dah memberi pengajaran. Tapi duk lagu tu pun Allah bagi macam-macam lagi kan. Naungan awan, manna wassalwa. Nabi Musa ketuk famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahu. Ketuk tongkat dia terpancar 12 mata air. Nikmat duk bagi walaupun duk sesat. Tapi perangai. Ni bawah zaman Nabi Yusha. Tu pun buat perangai lagi. Cuba tuan-tuan baca. Wadkhulul baba sujada. Kamu dah menang. Jadi masuk dah melalui pintu gerbang dia dalam keadaan sujud. Allah suruh masuk dalam keadaan sujud. Tapi dia masuk lagu mana? Dia masuk, dia duduk, dia letak punggung, dia masuk punggung dulu, mengesok. Tuan-tuan boleh brain tak? Perangai. Bila berperang, Allah bagi jaminan menang. Allah bagi menang. Allah bagi menang dah. Inilah berlaku peristiwa apa? Yang terkenal dalam sejarah, tertahannya matahari di tangan Nabi Yusha. Buka kitab hadis. Mereka berperang tu.